Kerja hampir 12 jam, balik rumah nak berehat tapi duit tetap tak cukup tiap bulan. Kalau ada yang tengok video Faiz ni ada rasa macam ni, korang wajib tengok video Faiz ni sampai habis. Sebab Faiz nak share satu bisnes ni yang korang boleh buat walaupun sambil berehat. Tapi sebelum tu macam biasa, tekan butang follow dekat gambar Faiz ni untuk kita bersahabat, okey? Korang nak tak buat satu bisnes ni dengan hanya tekan-tekan phone, setting sikit-sikit dan tunggu orang datang cari kita. Bisnes ni tak perlu pun untuk korang buat live, bazir duit buat ad ataupun iklan, dan paling best sekali tak perlu nak keluar rumah pergi post barang. Semua HQ yang settlekan. Kita just duduk rumah, barang sampai pada customer, barulah kita dapat berehat, tapi tiap bulan income masuk terus dalam akaun kita. Selain tu, korang boleh buka cawangan di 165 buah negara seluruh dunia tau. Satu dunia tau. Best ke? Sangat best. So kalau korang berminat nak buat bisnes ni yang mudah dan senang tanpa ganggu waktu berehat korang, okay? Faiz nak jemput korang untuk kaji dulu bisnes ni dengan tekan link dekat gambar Faiz ni dan jawab semua soalan yang Faiz sediakan. Cipta kejayaan bukan alasan.